Alhamdulillah, saya nak bercerita tentang anak saya lah yang berusia 15 tahun. Ceritanya begini, uh, ketika dia balik daripada sukan, main Muay Thai, dia pergi makan bersama 3-4 orang sahabat dia lah. Lepas tu, dorang makan benda yang sama, order benda yang sama, makan share. Tetapi nak jadi cerita, mungkin ialah dah orang kata ketentuan, anak saya ambil air di dalam peti ais, iaitu air tin. Dia seorang saja ambil air tu dengan dahaganya lepas makan. Dia tidak terfikir untuk dibasuh ke apa. Natural biasalah kalau orang-orang kita pun kadang-kadang terlupa, takkan ingat ada sesuatu akan terjadi. Dia buka air tin tu, terus dia minum lah. Jadi kawan-kawan dia order minuman lain. So selepas makan, dengan cepatnya dia memang ada rasa pening yang teramat. Lepas tu perutnya sangat sakit. Betul kata Cik Zaidi. Memang dia akan attack perut dan kepala. Kepala ni dia pening. Lepas tu dia balik, dia terus tidur. Kebetulan saya buka booth Nutika di Ipoh bersama Puan Rosiah, Kak Yah kita. Jadi saya ingat itu perkara biasa. Selalunya kami memang konsum Nutika mengambil setiap 1 hari. Anak-anak saya atau seminggu 3 kali diorang akan ambil. Tetapi bila anak perempuan saya menyuruh dia makan Nutika, 1 seceh saja, tidak memberi kesan sebab rupa-rupanya dia mengalami keracunan kencing tikus. Jadi dah 2 hari dia bermasalah macam tu. Saya rasa macam risau mengenangkan saya masih di Ipoh. Jadi saya pun kebetulan keesok hari tu saya nak balik dah, dan saya suruh anak pergi ke hospital dan ambil darah. Mula-mula doktor ingat denggi, tetapi masalahnya adalah selama 4 jam doktor cakap ini adalah keracunan tikus, virus keracunan tikus. Ketika itu saya dah sampai. Saya macam, ya Allah, mengucap, tengok dia lembik sangat. Situasi tu dah macam muka pucat. Saya cakap, ya Allah, kau yakin anak kau makan Nutika ni, Umi sihat kerana asbab Nutika ni. Jadi kau makan ni, saya letak bawah lidah 2 secik dan saya bagi air sebanyak 2 liter. Tanpa berhenti. Lepas tu dengan dia pun kena drip water. Dengan doktor juga membagi antibiotik, tetapi dia tidak boleh berjalan dengan betulnya. Saya pimpin dia, saya tengok dia setiap saat. Saya berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau panjangkanlah umur anak aku ni. Kalau Nutika ni asbabnya, kau pulihkanlah balik keadaan aku yang kritikal ni ini. Kalau saya cakap tu dengan penuh emosi sebab doktor cakap, Puan, minta maaf kalau tengok virus ni terlalu tinggi, kemungkinan tak ada harapan. Bila saya dengar tu rasa macam terperanjat pun, sama kan? Yelah, kalau dah doktor cakap tiba-tiba sihat, dia seorang atlet rugby dan Muay Thai, tiba-tiba cakap kerana pemakanan. Tu so cakap, saya tanya dia nak bercakap pun tak boleh. Tapi saya ambil dalam masa ubat doktor jarakkan dengan antibiotik tu, dia muka dia jadi merah terlalu panas sebab saya bagi dia air juga. Lepas tu pimpin dia cakap yang dia cakap pengalaman dia, air kencing dia terlalu busuk. Bermakna saya rasa ada tindak balas. Terlalu busuk dan tak apa, saya cakap adik. Yang hebatnya dalam masa sehari saya bagi 2 pagi, 2 petang dan 2 malam, anak saya dah kurang pening
dan boleh bercakap dah. Satu hari je. Lepas tu yang pentingnya dia kencing. Memang saya bau memang nak muntah. Itulah rupanya keracunan virus tikus tu. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap lah bau dia. Saya tengok memang air kencing dia banyak. Disukat oleh doktor berapa saya berada di sisi dia. Lepas tu hari kedua dia dah boleh main game. Dia kata adik okey ke? Dah okey Umi, pening tu tak ada. Lepas tu yang air kencing tu bila saya dia kata tak payah, dia dah rasa segan. Bila ialah anak lelaki kan. Lepas tu dia kata tetap berbau. Tapi hari ketiga dia dah boleh makan. Hari keempat dia discharge. Doktor cakap, puan bagi apa ya pada anak, sebab saya letak Nutika tu dekat kepala dia. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, atas pengalaman aku diabetes, aku sihat sampai sekarang. Kau uji aku dengan dengan kesakitan anakku. Kau sembuhkanlah. Saya nak share pada orang lain tentang kehebatan Nutika ini. Dalam pada tu saya teringat juga pasal Nutika ni. Saya memang 100% saya fikir Nutika banyak membantu. Memang betul. Sebab doktor cakap, itu apa puan? Saya bagilah dia flyers apa semua. Doktor cakap, okey. Sebab memandangkan dia punya keracunan tikus tu tinggi, terus saya bagi nafas cek, nampak dia drop 100 ke bawah. Kalau 100 ke atas memang kritikal dan memang saya tengok anak saya macam nak pergi dah. Kebanyakan orang kencing tikus tak dapat diselamatkan. Dengan izin Allah saya bertindak cepat dan umur dia nak panjang lah. Itu je lah saya cerita. Itu je lah yang saya dapat share lah hari ni. Dan dia dengan sihatnya sekarang tak tinggal macam saya juga. Satu secik Nutika dia akan makan. Kalau dia pergi bersukan, dia akan makan 2. Dan dia juga dia jugalah consume Nutika ni daripada anak-anak yang lain. Dia memang akan ambil benda ni sebab dia sesuai dengan Nutika, InsyaAllah.